Pernah dengar pasal bidadari kayangan? Rasanya semua pernah dengar tapi tak tahu ada wujud ke tak wujud ke bidadari kayangan ni. Allahualam. Tapi saya ada satu cerita nak ceritakan kat sini pasal kisah bidadari kayangan. Satu ketika dahulu, di pedalaman Sabah ada satu kampung yang terpencil. Kampung tu kecil je, penduduk dia tak berapa ramai, tapi kampung tu orang kata tenang, damai lah. Suasana dia tenang, damai dan keindahan dia cantik sebab dia daerah dalaman. Dekat kampung tu ada tinggal seorang pemuda kaya raya tau, yang banyak harta. Dia tinggal dengan ibu dia. Dia memang seorang yang senang, yang kaya raya. Dia ada tanah, dia ada sawah, dia ada kebun, dan dia banyak harta lah. Tapi satu je kekurangan dia. Dia ni berwajah hodoh. Disebabkan itu dia tak ada kahwin. Dia tak pernah kahwin lagi lah. Dan dia masih bujang. Dan dia tinggal bersama ibu dia. Hanya 2 orang sahaja kat dalam rumah. Dia menguruskan ladang dengan sawah semua bersama ibu dia. Dan hasil hanya demo, tak ada bagi dengan siapa-siapa. So kira demo ni kategori kat kampung tu orang yang berada lah, orang kaya. Okay. Ibu dia ni boleh dikatakan selalu bising lah. Kamu tak nak kahwin ke? Okay, nama pemuda ni Bayagung nama dia. Okay, kita balik. Ibu dia ni selalu bising. Kamu tak nak kahwin ke? Kamu tak tengok kawan-kawan kamu semua kahwin? Kamu tak teringin ke nak ada ni? Aku sendiri pun teringin nak ada cucu, kata dia ibu dia, ibunda dia. Tapi jawapan yang Bayagung ni akan balas lebih kurang sama je selalu yang didengar oleh ibu dia. Ibu bukan orang tak nak kahwin. Orang ni sedar yang orang ni berwajah hodoh, tak tampan macam lelaki lain. Kebanyakannya perempuan yang ada dekat kampung kita ni semua nakkan harta je dekat kita. Bukannya ikhlas nak terima kita. Daripada sakit tak setia, sakit kerana kecewa, lebih baik Bayagung pilih untuk sendiri, tak payah kahwin. Baik Bayagung uruskan tanah-tanah ni. Itulah jawapan yang Bayagung bagi setiap kali ibu dia tanya pasal kahwin. Tapi nama pun manusia kan, macam mana pun mesti ada hasrat nak kahwin, nak berumah tangga. Dan Bayagung ni, dia ni orang yang rajin. Memang rajin. Dia tak boleh duduk diam. Siang dia pergi buat sawah, dia pergi kebun. Dan satu lagi hobi dia waktu malam, dia suka pergi memburu. Dan itulah satu sebabnya, kalau bab makanan, antara dia dengan ibu dia memang mewah. Sebabnya dia akan bawa balik landok, pelanduk, rusa, kijang, ayam hutan. Tengoklah apa rezeki dia waktu memburu. Okey, nak jadikan cerita, waktu siang dia dah settle kerja dia dekat kebun, dekat sawah. Dan waktu malam juga, satu hari tu, waktu malam, dia bersiap macam biasa, ambil peralatan dia, dan dia pergi buru macam biasa, masuk hutan. Dulu, hutan pedalaman Sabah ni tebal tau. Bukannya macam sekarang. Sekarang ni mungkin orang pun tahulah. Dulu hutan ni tebal, haiwan memang banyak. Dan keadaan hutan itu pun orang boleh dikatakan, yalah, pokok besar-besar kan. Sekarang ni mungkin susah kita nak jumpa lah. Okey, satu hari ni Bayagung ni dia pergi memburu macam biasa. Dia masuk hutan, dia berjalan masuk hutan apa semua. Tapi pada hari tu dia terasa macam letih, penat. Sebelum ni tak pernah. Dia terasa letih dan penat. Dia rasa tenaga dia macam makin lama makin kurang. So dia rasa macam nak berehat. Selama ni dia tak pernah berehat. Masa dia memburu dia tak pernah berehat. Cuma hari tu dia terasa sikit letih. Maka dia berjalan-jalan dan dia jumpa satu pohon beringin. Dia jumpa satu pohon beringin yang besar dan rendang. Memang cantik. Dan dia pun duduk kat situ, sandarkan badan dia, berehat.
berhampiran dengan pokok beringin tu ada satu anak sungai yang jernih cantik, dan ada satu air terjun. Memang cantik kawasan tu. Memang kalau untuk mandi memang cantik. Memang air dia bersih, jernih, memang cantik. Tapi si Bayagong ni sebabkan letih, dia berehatlah dekat bawah pohon beringin. Dia tak ada niat langsung nak tidur ataupun nak lelap mata ke apa, tak ada. Dia cuma nak berehat. Tapi nak jadikan cerita kuasa Tuhan, dia terlena. Bila dia terlena, dia tersedar waktu matahari mula nak naik. Senang kita cakap kat sini, waktu subuh. Antara pukul 5 ataupun pukul 6. Antara matahari nak naik dan bulan pun nak turun lah. Waktu macam tu, waktu fajar. Dia tersedar dan dia tengok, uish, ini matahari nak naik ni. Dia pun cepat-cepatlah berlari, pergi dekat tepi sungai, basuh muka, pumpang basuh muka. Sambil dia basuh muka tu, dia terdengar bunyi suara orang yang bersembang, yang seolah-olah ramai tau. Tapi suara tu suara perempuan, bukan suara lelaki. Dia terus diam. Bila dia diam, dia cuba hayati suara tu. Dialog yang dia dengar masa tu macam ni. Alah bongsu, turun lah. Takkan tak nak turun kot. Air ni cantik, marilah turun bongsu. Cepatlah, bongsu ni lambat lah. Macam tu. So Bayagong ni pun dia cuba menghampiri dekat suara tu. Bila dia hampiri, barulah dia perasan rupanya ada 7 orang gadis yang sangat cantik jelita dan kulitnya boleh dikatakan putih, berseri-seri, sedang bermandi-manda kat situ. Dan hati dia sendiri pun berkata, yang ini bukan manusia biasa. Ini mungkin bidadari ke, orang bunian ke, Allah malam. Hati dia dah kata macam tu dah. Dia pun duduk sembunyikan diri. Tapi situasi yang dia tengok macam tu, 6 orang sahaja yang ada dalam sungai tu bermandi. Dan lagi satu orang ni dekat air terjun, tengah sedang nak turun untuk masuk ke dalam sungai. So suara yang dia dengar tadi, yang kata bongsu cepat turun tu, mungkin daripada 6 gadis yang di dalam air ni memanggil adik bongsu dia untuk turun. Dan adik bongsu dia ni dalam situasi takut-takut nak turun. Okey. So bila adik bongsu ni dah turun, Bayagong ni dapat idea. Dia pun cepat-cepat pergi ambil baju si bongsu ni. Dia pergi sembunyi dan dia duduk di pohon beringin balik. Masa pun berlalu, hari pun dah nak api cerah. Kemudian 7 orang gadis ni pun, dia pun macam tersedar, hari dah nak cerah, nanti pintu kayangan tutup, kita nak kena masuk sebelum pintu kayangan tutup. Mereka pun naik darat, dia pakai baju-baju lima cepat-cepat. Dalam pada masa dia nak pakai tu, si bongsu ni tak jumpa baju dia cari, tak jumpa. Dan kakak-kakak dia ni pun bantu untuk cari tetap tak jumpa. Cari-cari tetap tak jumpa. Diorang bincang. Hari makin lama makin nak cerah, pintu kayangan makin lama makin tutup. So kakak-kakak dia ni terpaksa buat keputusan untuk tinggalkan si bongsu di situ. Mereka ni terpaksa terbang dulu naik kayangan sebelum pintu kayangan ni tertutup. Dengan berat hatinya, dia tinggallah adik bongsu mereka. Dan si bongsu ni pun menangis lah, sedih sebab ditinggal dan baju dia hilang. Dia bersendirian lah kat situ. Dan kakak-kakak dia ni naiklah ke langit terbang menggunakan baju terbang dia ni. Okey, bila kakak dia dah terbang, tinggallah bongsu satu orang menangis-nangis. Time ni lah baru Bayagong ni keluar. Dia keluar, dia tak bawa baju. Dia bawa kulit kayu. Dia bagi dekat si bongsu. Tutuplah tubuhmu katanya, tutuplah badan. So dia ajaklah si bongsu ni pergi ke rumah dia, balik ke rumah dia. Dia pun bawa lah balik si bongsu ni ke rumah dia, jumpa dengan mak dia semua. Kita pendekkan cerita kat sini, si Bayagong ni pun melamar dan kahwin dengan si bongsu ni. Dan hubungan mereka ni berkahwin sehingga mereka dah ada 2 orang cahaya mata. Mereka dah ada 2 orang anak, seorang lelaki dan seorang lagi perempuan. Yang sulung lelaki. Kira dah besar, anak ni kira dah besar. Pada satu hari tu, Bayagong macam biasa, dia keluar pergi bertani, pergi kebun dia ke apa, dengan ibunda dia pergi. Di rumah,
tinggal si bongsu, bini dia dengan anak dia, 2 orang. Anak mereka ni sedang bermain guli. Main baling sana, baling sini, baling sana. Tiba-tiba satu guli terpelanting masuk bawah tempat penyimpanan padi. So anak sulung dia ni pun pergilah tempat penyimpanan padi tu kan, meraba tangan cari guli yang hilang tadi. Dia raba. Dia terpegang satu benda yang lembut. Tanpa cakap banyak, dia terus tarik bawa keluar dan dia pun terkejut. Sebabnya yang dia lihat ni sepasang pakaian yang sangat cantik. So dia pun bawa lah pergi jumpa dekat bonda dia, iaitu bongsu. Ibu, tengok ni, pelik lah baju ni tapi cantik. Bila bongsu ni tengok, dia teruja kan. Dia cakap dekat anak sulung dia, inilah baju bonda yang pernah hilang satu ketika dahulu. Dia kata, ini baju apa ni bonda? Inilah baju terbang bonda kan. Satu ketika dahulu dia pernah hilang. Tanpa cakap banyak, bonda dia terus sarung baju pakai. Bila bonda dia sarung je pakai, terus bonda dia pergi keluar, tanpa menoleh, terus bonda dia terbang menuju ke langit dan balik ke tempat dia lah kan, balik ke alam khayangan dia lah. Semasa dia nak terbang ke langit tu, tang sinilah di kebun, ibu Bayagong ni nampak manusia terbang. Bayagong, bini kau terbang. Bila Bayagong ni dengar, dia pun tengok kalih. Bila dia kalih, memang betul, dia tahu yang itu bini dia, iaitu bongsu. Maka dia pun rebahkan diri dekat tanah dan terduduk kan. Terus dia cakap kan, mengapakah aku sembunyi baju itu dahulu, katanya. Alangkah aku tidak sembunyikan baju itu. Dia rasa bersalah. Nasi dah menjadi bubur. Benda dah jadi takkan patah balik. So Bayagong ni kecewa lah, ditinggalkan isteri. Dan pada masa yang sama, anak mereka ni kehilangan ibu. So tahulah Bayagong yang isteri dia balik ke tempat asal. Dan Bayagong ni hidup tanpa isteri lah sejak pada hari tu. Dia kan ke tak handsome, so tak ada orang nak kahwin kan, gitu. So kat sini pembelajaran yang kita boleh dapat kat sini kan, senang je. Setiap benda yang kita nak untuk kepribadian kita, ataupun satu perkara untuk kepentingan kepribadian kita kan, nakkan sesuatu tu, tak perlu kita menipu dan tak perlu untuk kita memaksa kan. Andai kata rezeki kita, dia akan datang. Dan andai kata bukan rezeki kita, kita genggam pun dia akan hilang. So dalam cerita ni kita boleh belajar lah kan. Macam Bayagong tadi, dia secara memaksa kan, untuk berkahwin sebab keinginan nak berkahwin. Sebab gadis lain semua tak suka dia sebab dia hodoh. So dengan cara dia tu, tak sepatutnya dia buat macam tu lah. Dan akhirnya, kalau kata bukan milik dia, dia akan terlepas juga, dia akan pergi juga. So setiap benda, senang cerita kita ringkaskan, setiap benda yang kita nak atau perkara yang kita nak untuk kepribadian kita kan, buatlah secara jujur. Tak payahlah menipu ataupun memaksa ke memeras ugut ke, tak perlu. Andai kata milik kita, dia akan datang. Andai kata bukan milik kita, kita genggam pun dia akan hilang. So sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di